Sarapan pagi. Sup tulang. Mantap. Ini nasi apa ni? Nasi hamuk, nasi kuning. Mereka-mereka yang kelaparan. Ayam ni. Ni muka kelaparan. Nasi lapar. Baru bersiap-siap tadi nak keluar. Cuba lepas dah pula. Hijai lah kami kat sini. Ni, pegang tangan ni. Pegang tangan ni. Buat macam ni. Yang macam. hari bulan 1 pukul 6.30 ketika ini hujan di sekitar Samoy City Hotel. Pukul 6 tadi hujan, sekarang masih lagi hujan tapi dalam keadaan gerimis. Nampak dekat atas awan tu pun masih lagi gelap. Mungkin akan turun lagi hujan pada pagi ini. Malam tadi kami berjalan-jalan sekitar Central Samoy. Kemudian kami nak mencari makanan halal. Ada beberapa kedai yang kami dah set untuk pergi. Dia dah tutup ketika itu, mungkin cuti. Jadi kami ada yang bungkus beli burger dekat 7E, dan ada yang pergi cari makan-makan tempat lain. Bagi saya dengan isteri saya tadi, semalam saya makan dekat berhampiran dengan airport. Ada kedai makan halal kat situ. Jadi pagi ni kami akan berjalan-jalan sekitar Samoy. Kami nak breakfast kat Faria Halal. Itu dalam kita punya ni lah, dalam kita punya itinerary kita. Kemudian kami nak berjalan lagi ke viewpoint yang ada, yang telah kami tetapkan. Banyak kat sini dan rasanya sampai ke petang. Lokasi-lokasi yang kami nak pergi ni, kalau nak lengkap mungkin sampai ke petang. Sementara tu kita tunggu dulu Brother Mizi. Dia nak turun dah tadi, tapi mana kan hujan turun dengan lebatnya, jadi tak jadilah. Saya pun macam tu jugalah. Dah nak siap turun, hujan lebat, berehat sekejap dah balik. Hari ni hari kedua kami berada di Samoy, dan esok tentunya kami akan pergi balik ke Hat Nyai, dan kemudian esoknya pula kami akan balik ke Shah Alam. Yang Mizi balik ke Seremban, dan sahabat saya seorang lagi, Zainal, dia akan balik ke Melaka. Hujan balik. Hujan balik. Tadi dia dah berhenti sekejap, dalam 15 minit kami pun dah nak ready, tapi dia dah hujan balik. Yang saya katakan tadi, sana gelap. Dia dah turun dah sekarang ni. Lepas lah, on lah. Kalau macam ni masuk bilik balik lah. Berehat lah. Tapi tak apa, kami tak rushing hari ni. Kami tak rushing. Kami hanya sekadar pusing-pusing dekat sekitar Samoy. Kalau rushing tu agak ni lah, agak struggle sikit lah. Tapi memanglah dah ride jauh-jauh,
kan, dah sampai bersama sini daripada Shah Alam. Kalau kita dah duduk bilik je pun tak best lah. Tapi semalam kami dah berjalan-jalan dekat pantai Caweng, kat sana meriah. Jadi semalam tak hujan, petang tu sikit je hujan, lepas tu okey. Ini pagi ni memang hujan lah. Saya rasa pagi ni hujan dan petang nanti mesti tak hujan lah kot. Gelap lah. Lepas tu balik lah. Waria Halal Food. Kira 800 meter je daripada hotel. Tak pakai baju hujan, tengok. Basah. Tapi Zainal dengan Yani dia tak basah. Dia dah pakai baju hujan lah. Saya dengan Mizi salah pencaturan. Katanya 800 meter dekat. Tak hujan ni hujan. Habis basah ni. Aduh. Okey, kita nak sarapan dulu. Sini banyak juga stiker rider yang dah hadir kat sini ni. Penuh. So mana-mana yang belum pernah ke sini, bolehlah singgah kat Faria Halal Food. Makanan halal dekat sini untuk sarapan ke, kita makan tengah hari atau makan malam. Tak ada, semalam masak ni. Banyak dah. Dari Cina tu. Ya betul orang Cina. Abang kita pun siapkan menu untuk diniaga hari ini. Ni nasi apa ni? Nasi samuk, nasi kuning. Kuning. Tak nak ayam ni kan, nak ayam. Ya, awak ayam ni. Saya nanti isi kan? Mereka yang kelaparan ayam ni. Ni muka kelaparan, asyik lapar. Mereka yang kelaparan, tak sabar nampaknya. Ni tukang ikut. Sabar Mak Bo. Ya. Bagi siap. Wah. Hujan-hujan makan memang mantap. Ini apa dia? Sabar bang, sabar. Wah, sup sup ah. Oh lah, Mak. Aduh, berat sikit. Sarapan pagi. Sup tulang. Mantap. Waalaikumsalam. Ya. Hujan-hujan perkena sup juga. Oh, itulah. Daripada mana, bang? Dari Shah Alam. Melaka. Lambat. Shah Alam. Dari mana? Saya daripada Bandar dalam Oh, BSP kan ni? BSP. Saya BSP. Selang mana, Bang? Kau boleh juga. Saya jalan kebun. Dekat dengan rumah saya. Ha? Yelah, belakang tu je.
tu pula. Ijai lah kami kat sini. Ini tempat dia jangka. Hujan-hujan dalu. Tapi pula tu. Tengok dia. Kita makan baju lagi ni.
Dia ambil. Okey. Eh, buat macam mana? Buka muka. Buka muka. Eh, mandang sini ya. Tunjuk. Ah, nak luncur. Mata tangan saya. Muka muka. 1, 2, 3. Okey. Belum lagi. Bangkit tu tak lepas. Cepat. Buat je. Buat lah. Stay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Okey. Tengok dulu. Cuba. Kami laki lah. Mana boleh buat macam tu? Dia nak pegang tangan dia ni. Tunggu. Wajib. Sini, pegang tangan ni. Pegang tangan ni. Buat macam ni. Jangan macam. Itu buka ni. Cepat. Dah.
padamu yang selama ini ku pendamkan dalam diamku. Sukarnya ku berterus terang tentang perasaan ini, bimbang seandainya tak kau terima, musnahlah harapanku ini. Bagaimana harus aku menghadapi semua itu, sedangkan ku menyintaimu sepenuh hati. Tak mudah untukku melupakan dirimu, kau bagiku segala-galanya. Pada Yang Maha Kuasa ku panjatkan doa, moga dibukakan pintu hatimu, kan ku buktikan kejujuran cintaku. Jangan biar keraguan menghantui jiwamu, dalam ku meniti sebuah kepastian dari bibirmu, oh kasih. Bagaimana harus aku menghadapi semua itu, sedangkan ku menyintaimu sepenuh hati. Tak mudah untukku melupakan dirimu, kau bagiku segala-galanya. Pada Yang Maha Kuasa ku panjatkan doa, moga dibukakan pintu hatimu, kan ku buktikan kejujuran cintaku. Jangan biar keraguan menghantui jiwamu, dalam ku meniti sebuah kepastian dari bibirmu, oh kasih. Kasih dan sayang, cinta dan rindu bersama di jiwaku. Usah biar ku kecewa berbalu duka, agar kau mengerti yang selama ini aku menyintaimu.
tu yang pada. Tu yang dia Batu cokeng tau. keras cokeng. Yang cokeng tau. Ya. Mana yang tua mana? Itulah dia. Yang tua. Tu. Terasa sepi di malam ini, bila hati resah tidak ketentuan. Ku bawa diri merantau jauh, menjejaki cahaya pelangi.